Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Sebab video ni dia rakam waktu malam, tak ada waktu lain. Waktu siang dan intern, waktu petang intern, so waktu malam dah ada. Okey, dan jadi saya nak tunjuk pasal cara untuk derive integrated rate law. Okey, sebenarnya walaupun dalam KFT peringkat 1 tak banyak derivation perlu dibuat, tapi ada beberapa yang korang perlu tahu, khususnya dalam topik kinetik, dan antaranya ialah integrated rate law. Okey, jadi kita tahu untuk integrated rate law, dia ada beberapa yang korang kena tahu. Pertama ialah first order, yang kedua ialah second order, dan yang ketiga ialah third zero order. Okey, sebenarnya ada lagi order-order lagi tinggi macam n sama dengan 3, 4, 5 dan ke atas. Akan tetapi ini yang paling penting adalah first, second dengan zero order. Boleh ya? Okey, jadi jom kita cuba derive first setiap integrated rate law ni. Okey, kita cuba dengan first order dulu ya. Tapi cara lebih kurang. Jadi kalau awak tahu konsep dia akan sama untuk yang lain. Okey, so kita akan cuba untuk first order reaction. Aduh, ada semut pula kat botol sini. Kenapa pun tak tahulah. Okey, so untuk first order reaction, dia ada, korang kena, untuk sebenarnya nak mulakan korang punya integration, dia memang guna integration, tapi mungkin ada korang lupa, ada korang tak ingat, tapi konsep akan dia sama lah macam korang belajar. So korang kena ingat beberapa perkara. Rate of reaction bersamaan dengan V. Jadi untuk lepas ni, untuk rate reaction, kita wakilkan dengan V je lah Okey, so untuk rate of reaction V, sebenarnya adalah sama dengan KA. Okey, ini untuk reaction apa? A hasilkan B tambah C. Ingat dalam setiap kes ni kita anggap satu je reactant yang ada, iaitu A. Ini reactant. Okey, so ini kita namakan sebagai rate law, yang mana V sama dengan KA. Ni kuasa 1. Tapi sini kuasa 1 tu kita tunjuk lah, ditunjuk sebagai KA saja. Alright, dan seterusnya rate of kita boleh wakilkan juga dengan rate of consumption. Ingat tak yang mana V sama dengan negatif 1 over A dA over dt. Okay, sebenarnya A tu merujuk pada coefficient stoichiometry. Okay, jadi kalau macam reaction tu 2A, 3A dekat dia punya tu, ni stoichiometry stoichiometry punya coefficient kat depan equation tu. So dia kita anggap letakkan sekali. Okey, faham tak? Dia sebenarnya sama dengan juga VC kan, positif 1 over B dB over dt over d sama dengan juga tambah 1 over C dC over dt. Ini kita panggil equation untuk rate of consumption and production. Faham tak? Okey. Tapi since kita ambil untuk yang dA over dt saja, kita ambil untuk produk, untuk reactant saja, kita akan ambil dua equation ini. Okey, kita cuba kaitkan dua-dua. Sebab K ini kita rate law, yang seterusnya ialah 1 over dA over A dA over dt. Sebab bila reaction, produk akan reactant, bahan tidak balas akan berkurang. Sementara ni dua-dua produk, B dengan C, produk akan bertambah. So inilah konsep asas dalam reaction. Okay, ni konsep asas dan dia akan ulang-ulang untuk yang lain juga. So ini ialah yang pertama. So kita cuba kaitkan dua-dua V sama dengan KA, itu first equation kita. V sama dengan negatif 1 over A dA over dt. Ini merujuk pada yang kedua. So kita since dulu sama dengan V, kita boleh equatekan sama-sama. 1 sama dengan 2. So dia akan jadi 1 over A dA over dt sama dengan KA. Okay, itu ada jelas tak? Jelaskan. Okay, so bekerja korang, so korang ikutkan 1 dengan 2 sekali. Okay,
benda seterusnya yang korang kena buat ialah korang kena kumpulkan yang DA dekat satu tempat, DT dekat satu tempat. Okey? Dan pastikan DA dengan DT dia kena dekat bank atas. Dia tak boleh jadi kat bawah pecahan. Faham tak? Okey, so korang kumpulkan dekat satu tempat So macam ni. Satu, yang ni kita boleh pindahkan ke sana. 1/A DA. Sebab kita nak kumpulkan A dekat satu tempat. Sementara yang A dengan K dengan yang berkaitan DT kita bawa ke kanan. Okey, kita kumpul A satu bahagian, DT satu bahagian. So kan jadi A times K DT. Faham tak? Alright. Dan AK ni sebenarnya AK kita boleh wakilkan sebagai KA. Kita kompreskan sekali. Okey. Dia penting macam tu lah ni sekarang okey. Faham tak? Okey. Pucuan. Iaitu 1/D 1/A DA sama dengan KA DT. So, apa yang tinggal korang kena buat ialah korang kena integrate. Faham? So, cuba korang integratekan dia. Integratekan dua-dua belah. Integratekan apa? Integratekan dari awal sampai habis. Jadi untuk A ni korang integrate dari initial sampai titik tentu. Initial ialah A naught lah kepada A, concentration A. Sini pula DT ialah kosong kepada T. Means sebab kita start dari initial kepada point yang tertentu. So initial concentration kepada concentration A. Ni pula ialah time kosong kepada time yang tertentu, T. Boleh? So kita integrate. Kita tahu kalau integrate 1/A, kita akan dapat ln A. Faham tak? Okay. Sama dengan KA TO. Boleh? So ini kita punya kamiran tentu. Jadi bila kita masukkan balik ln A tolak ln A naught sama dengan KA T tolak kosong. Boleh tak? Sebab kita guna kamiran yang ni lah ya. So yang seterusnya kini Hari bawa ke sini. So Hari cuba bawa sini balik. Bila kita kembangkan balik, kita akan dapat ln A tambah ln A naught sama dengan KA T. Jadi bila kita susun balik, kita akan dapat ln A naught tolak ln A sama dengan KA T. So inilah kita punya integrated rate law untuk first order. Sekarang ni faham tak? By the way, ini dia punya bukti. Mana ni sebenarnya dx. Tapi kita tahu kalau dia differentiate yang ni, kita dapat 1/x. So kalau kita integrate, sin integrate dia adalah inverse kepada differentiate. Kalau kita integrate yang ni, kita akan dapat balik ln x. Okay, inilah kenapa bila kita integrate 1/a kat sini, kita akan dapat ln a. Faham? Kita buat untuk second order reaction. Tapi ni untuk case 1. Kita ada dua case untuk second order, iaitu case 1 yang mana ada satu reactant sahaja. Case kedua dia ada dua reactant. Tapi untuk case 2, Hari rasa lagi better korang hafal reaction dia. Hafal equation dia, sebab dia susah untuk korang buat. Susah untuk korang derive sendiri. Dan Hari rasa tak penting untuk korang derive untuk case 2. Case 1 tu yang penting untuk korang nak tahu derive macam mana. Okay, ini equation dia So sama macam yang tadi, V sama dengan -1/A dA/dt. Ini untuk rate of consumption. Sama je macam equation yang tadi untuk rate of consumption dengan production. Dan lagi satu ialah V sama dengan KA kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Sebab kuasa ni merujuk pada order berapa. So sini second order kita kuasakan dia dengan 2. Ini jadikannya 1, ini jadi kita punya 2. So teknik sama macam tadi, kita samakan 1 dengan 2. Bila kita samakan kedua-duanya, kita tulis balik persamaan kita. Dan seterusnya
Macam hari katakan tadi, kumpulkan A dekat satu belah kiri. Senang, paling senang belah kiri. Dan kumpulkan T dekat satu belah dekat belah kanan. Okay, so kita bawa turun. So kita cuba susun balik. Yang ni kita bawa ke sini, kita akan dibahagi. Sementara yang berkaitan dengan T, kita bawa ke belah kanan. Okay, so ni tolak ni kita remain lah. Jadi akan jadi A ni bawa sini juga, sebab kita nak sekalikan dengan K. AK DT. Boleh tak? So kat sini kita tahu bahawa AK sama dengan KA. Ini penting untuk setiap equation. Dan A ni macam hari kata lah, merujuk kepada stoichiometry coefficient yang kat sini. A berapa? 2A, 3A, 4A. Boleh jadi. Alright, so kita buat macam ni. 1 over A2 DA sama dengan KA DT. Faham tak? Boleh? Mesti kalau faham. Okay, ni senang je kan? Jadi nak compare macam mana Okay, lagi satu yang DA dengan DT ni macam dia kata lah, dia kena kat atas. Dia tak boleh dekat per bawah berpecahan tu. Tak boleh macam tu ya. Alright, so step seterusnya ialah kita kena integrate. Okay, integrate macam mana? Dia kita kena integrate dari, macam saya kata tadi, dari initial kepada akhir. Initial dia adalah initial concentration kepada A. Setelah ni pula daripada time kosong kepada T. Boleh tak? Okay, so hari ni nak bagi tip macam mana integrate yang ni. Okay, nak integrate senang. Kita cuba ungkapkan balik dalam bentuk index yang biasa. Iaitu A kuasa tolak 2. Boleh. Sebabkan 1 per tu merujuk kepada tolak, kuasa tolak. Jadi kita cuba ungkapkan macam tu So kita tahu kalau kita integrate, kita akan macam mana akan hasilnya? Tolak A, kita akan tambah 1 kat kuasa kat sini. So tolak 2 tambah 1 akan jadi negatif 1 per dengan kuasa baru yang dekat atas ni, iaitu negatif 1. Boleh tak? Kuasa kat atas ni tambah 1 per tolak 2 tambah 1 kuasa dekat sini. Boleh. So dekat sini tutup balik. Ni macam biasa lah. Faham? Okay, dan sebenarnya dekat sini kita cubalah nak simplify balik simplify. Yang mana ni negatif ni boleh buang sebab negatif dan negatif. Jadi kalau simplify dia jadi macam ni lah. 1 over A. Okay, jom kita cuba nak buka balik. Faham? So bila kita simplify balik, dia akan jadi macam ini. Boleh tak macam tu? So inilah equation untuk second order punya reaction. Okay, ni hari saya nak tunjuk sebab ni kadang mungkin orang ada yang struggle dengan nak integrate 1 over A kuasa 2. Tapi kalau convert kepada bentuk kuasa yang ini, kau boleh solve dengan sebaik-baiknya. Korang boleh solve dengan lagi mudah guna hukum integrate yang sedia ada. Ni hari tunjuk yang mana X kuasa N. So sin N tu kuasa negatif 2. So tolak 2, kuasa kita tolak 2 tambah 1. So bawah ni pun kuasa 2 tambah 1. So tolak 2 tambah 1 sama dengan negatif 1. Kuasa negatif 1 ke atas, so bawah pun per negatif 1. Boleh? Kita buat pula untuk zero order reaction. So kalau zero order reaction, sama je kita punya tindak equation. Kita buat satu reaction juga. A menghasilkan B tambah C. Boleh tak macam tu? Alright. So because of that, apa kita punya perkaitan? V sama dengan K darab A kuasa kosong. So sini kuasa kosong sama dengan 1. Apa-apa di kuasa kosong akan jadi 1. So V sama dengan K. So ini kita punya pertama. Sementara itu kalau rate of the consumption, V sama dengan 1 per A darab DA over dengan DT. Ini berkaitan kita yang kedua. So
Kita cuba nak kaitkan 1 dan 2. Boleh? Okey. So macam mana nak buat? Kita kaitkan dua-dua macam ni. 1 tambah dengan 2. Okey, dan macam Hanik kata tadi lah. DA kita kumpul satu belah, DT kumpul satu belah. DT mesti kumpulkan dengan K. Okay, so sebenarnya DA kita kumpul kat sini lah. So macam ni sebenarnya. Haris lebih suka letak kat belah kiri sebenarnya berbanding belah kanan. DA ni K memang letak belah kanan. So A dengan DT pastikan bawa ke arah kanan. Kita kalau ada A, kita bolehlah bawa ke sini, tapi tak ada A masalahnya. Jadi kita kumpulkan macam ni lah. Ni bawa ni ke ni bawa kanan. Akan macam ni. Boleh? So kita bawa K darab A sama dengan KA. So dia akan jadi macam ni lah. Next step ialah kita integrate. Integrate dari initial pada akhir. Initial concentration pada final concentration DA. Lepas tu kat sini initial time kosong pada final time T DT. Boleh? Alright. So since DA ni lah constant, so dia tak ada apa-apa nilai. Jadi dia macam mana nak integratekan dia? Dia daripada A, kita wujudkan A kat sini. Sebab asalnya DA means dia constant. Constant value 1. Since dia constant kepada constant, bila kita integrate dia akan ada 1 X. Faham tak? Dia adakan wujudkan lah. Sebab apa? Biar Hari tunjuk nanti So kita akan cuba buat kita punya integration lah. Substitute balik kat sini. So next kita akan dapat lah kita punya persamaan untuk first order zero order reaction. Ni lah persamaan kita. So faham ya? Okay, kenapa dia akan dia macam ni? Dia akan integrate DA, DT pun sama. Kenapa kita integrate dua-dua ni? Dia akan dapat boleh ubah dia balik. Sebab macam ni. Kan Harik katakan tadi bahawa differentiation is inverse of integration. Maksudnya dia saling berlawanan. Jadi bayangkanlah kita integrate differentiate X. Differentiate X kita akan dapat satu constant. Dan jadi of course lah kalau kita integrate balik kita akan dapat X. So dia saling berlawanan antara satu sama lain. Okay, by the way, kalau korang diberi soalan untuk third order reaction, fourth order reaction, fifth order reaction dan ke atas, sebenarnya cara integration dia sama je. Tapi provided dia ada satu reactant lah. Dan kalau first satu reactant senang sikit. Which is korang kena determine dia punya rate law. Yang macam Hari terang tadi lah. Determine dia punya rate law. Contohnya kalau kuasa 3, N3 mesti dia kuasa 3. Jadi dan yang ni akan sama je. Lepas tu korang samakan dua-dua. Korang samakan. Lepas tu proceed punya reaction calculation macam biasa. Macam yang Hari terang tadi. Cuma dekat integration lah yang korang mungkin akan kena tahu sikit nak buat macam mana. Tapi kalau kau tahu konsep, tak masalah. Okay, so itu sekian saja penerangan saya pada hari ini. So harap bantu. Assalamualaikum.